kita berada di Masjid Abu Bakar, Tanah Rata, Cameron Highland. Masjid yang terletak di atas bukit. Masjid ini terletak di bersebelahan dengan padang ataupun taman yang berada di Tanah Rata. Memang sangat dekat, bersebelahan sahaja. Bagi mereka yang selalu datang ke Cameron Highland, pasti familiar dengan masjid ini. Untuk di sini parking hanyalah untuk OKU sahaja dan kaki tangan masjid. Untuk jemaah yang hadir kena parking berada di atas, di belakang sana. Sekitar suasana di pekarangan masjid. Saya masuk menuju ke solat utama. Bisikkan ke dalam hati anak Adam ini supaya melanggar perintah Allah, buat maksiat, buat kebaikan. Ini tutulah syaitan ini. Inna lisyaitani lamatan. Sesungguhnya syaitan ada baginya bisikan ke hati anak Adam. Kita sebenarnya merasakan kalau kita seperti ini. Dia akan timbul pada kita bisikan-bisikan. Tak payah pakai semayang. Kalau pakai semayang kena tuju, riak, ujub. Akan ada bisikan-bisikan Tuhan. Dia beritahu bila dia sedekah tu apa rasa ujub, sombong apa semua. Itu bisikan syaitan yang sentiasa nak kita ni buat perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan kacau sampai kita ada semayang sekalipun, tetap syaitan berperanan. Betul lah. Sentiasa kena faham, kena sedar hal ini. Bila mari bisikan syaitan yang tak elok, kita tepis. Dan malaikat Tabung Masjid Abu Bakar. Dulunya kawasan ini adalah bahagian luar, tapi telah dinaik taraf menjadi bahagian dalam, ditutupkan dengan tingkap dan dipasangkan dengan kapet yang baru. Lebih selesa untuk jemaah datang. Dapat kolam wudhu dan ada security yang menjaga masjid. View daripada luar kawasan masjid.